Macam mana flight kau? Okey? Angin lintang kuat gila. 2-3 passenger muntah. Flight kau macam mana? Okey, tak ada masalah. Itulah, cuma aku penat gila lah. Mau tak penat. Kau tu rajin sangat. Schedule pun padat. Tapi tak apa, esok aku flight malam. So aku boleh rehat sikit. Dulu aku pun dah tak larat dah ni. Kau nak aku drive ke? Tak apa. Lepas ni aku hantar kau, aku balik sambung tidur. Esok kita flight sama kan? Aku jemput kau Thank you. Alah. Terima kasih, Riz. Sama-sama. Masuklah. Okey. Rehat situ. Jumpa esok, Alright. Abang tak tidur lagi? Abang tunggu Min balik lah. Alah, tak payahlah, bang. Kesian je abang. Tadi balik dengan siapa? Mukris hantar tadi. Mukris. Flight sama dengan dia ke? Tak, tadi kebetulan je dia pun baru balik dari Seoul. Jadi dia tumpahkan. Flight lain-lain pun boleh nak balik sama kan? Apa abang ni? Awak ni saya tengok lebih sanggup layan member daripada layan suami sendiri tau. Abang, Kalau awak pandai layan saya sebagai suami awak, dah lama awak bagi anak kat saya. kita dah cakap kan pasal hal ni? Min tak boleh mengandung sekarang. Kenapa abang nak bangkitkan balik benda ni? Itu hak saya. Sebab saya ni suami awak. Tolonglah bang. Tolong faham kerja Min. Sampai bila asyik saya je nak kena faham dengan awak? Aku kadang-kadang aku geram juga tengok bini aku tu. Rapat sangat dengan best friend dia tu. Siapa? Mukris? Diorang tu dari kecil dah rapat. Kau jealous pun tak guna. Macam mana aku tak jealous dia cakap kau? Kerja satu airline yang sama. Flight lain-lain pun boleh balik sama-sama. Mau aku tak fikir bukan-bukan? Alah, diorang tu dah biasa macam tu. Apa susah? Lepas ni kau pergi ambil bini kau kantor. Tak ada kerja aku nak pergi ambil kat sana. Jauh tu. Kau pun malas. Lepas tu bini balik dengan lelaki lain marah. Macamlah tak ada teksi kat sana. Nak juga berkepit dengan Mukris tu. Tak diorang ada skandal tak? Ril, kau jangan nak jadi nasi tambah boleh tak? Alah, aku terfikir je. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Min sihat? Alhamdulillah, Mak. Sihat. Mak macam mana? Mak sihat. Min bila nak balik? Dah 3 bulan Min tak jenguk Mak. Tahu. Tak apa, nanti bila Min balik dari Melbourne je, Min balik kampung jumpa Mak. Yelah, Mak tunggu. Min tu jaga diri ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kau dah jumpa dah? Jumpa siapa pula kau ni? Alah. Awet baru. Habis tu dah apa kena mengenai dengan aku ni? Nama dia Rina. Eksekutif pembangunan korporat baru kita. Lele. Dah meleleh tu kau pergilah Usha. Kau nak sangat cari jodoh kan? Sebab tu aku nak suruh kau usah dia. Tengok mana tahu sesuai dengan aku. Kau pergilah Usha. Dah aku nak jumpa bos lah. Ya Allah, you, I'm so sorry, tak sengaja. That's okay. Tak apa. Sorry, by the way, I baru dekat sini. Nama Irina. Oh. Badrul. Badrul, I'm so sorry pasal ni. Sikit. Tak ada, sikit je. Aku ingat selama ni, Bat boleh terima kerja aku. Min, dia dah lama nakkan anak kan? Macam mana aku nak mengandung? Kalau aku tak boleh fit aku punya uniform, macam mana aku nak fly? Kau dah kahwin 3 tahun kot. Sekarang ni kau kena fikir macam mana kau dengan Bat. Tapi aku sayang kerja aku. Tahu, tapi sampai bila? Dia suami kau. Dia berhak atas kau. Kau kena taat dengan dia. Habis tu aku ni macam mana? Kehendak aku? Kau bukan bujang lagi, Min. Kau tak boleh fikir kehendak kau seorang. Kau kena fikir masa depan kau dengan Bat. Bang, makanan dah siap. Kedai mana pula ini? Kedai sama, bang. Abang tahu kan Min bukannya ada masa sangat. Takkan awak nak masak telur goreng ke sayur goreng ke untuk saya tak ada masa? Tadi awak keluar pergi mana? Jumpa Mukris. Mukris. Itu je yang awak tahu. Sampai awak nak masak untuk saya pun tak ada masa. Tapi awak keluar jumpa si Mukris tu, ada pula masa awak. Apa nak jadi dengan awak ni? Min jumpa dia sekejap je, bang. Bukan lama pun. Tantah awak ni ada apa-apa dengan si Mukris tu? Jangan tuduh Min macam tu, bang. Awak keluar ke hulu ke hilir dengan lelaki lain. Sikit pun awak tak pernah bagi tahu saya ni suami awak, tahu tak? Abang tahu kan, Min dengan Mukris dari dulu lagi rapat. Kenapa abang nak marah sangat? Itu hak saya. Awak nak saya jadi suami yang dayus ke? Rasaku kamu ada di setiap sedih juga senang. Flight awak ke Melbourne pukul berapa? Pukul 11.50, bang. Biar saya hantar awak ke airport. Tak apalah, bang. Mukris on the way dah tu. Kejap lagi dia sampai. Baik sangat Mukris dengan awak ni. Saya nak tanya awak satu benda. Awak dengan Mukris ni mesti pernah tidur sama kan? Ha? Sebab tu awak susah sangat nak berenggang dengan dia kan? Asyik berkepit je dengan Mukris ni. Apa yang abang merepek ni? Awak tinggal seorang kat rumah ni, kononnya pergi kerja. Tapi awak berseronok dengan dia kat sana. Saya memang pergi kerja, bang.
Saya tak ada masa nak buat benda-benda tak berfaedah tu. Kalau apa-apa berlaku kat sana pun, bukannya saya nampak. Macam-macam boleh jadilah kat sana. Bila saya tak ada pun, saya tak tahu apa abang buat kat sini kan. Awak dengar sini, Yasmin. Kalau salah seorang daripada kita tidur dengan orang lain, dengan sendirinya jatuh talak. Astaghfirullahalazim. Bang, Saya cuma nak pastikan yang awak sedar di mana kedudukan awak. Dan saya ni masih suami awak. sampai hati abang buat Min macam ni. Kau ulang balik. Aku cakap kat dia, kalau siapa-siapa antara aku dengan dia tidur dengan orang lain, maka dengan sendiri jatuh talak. Kau cakap macam tu dekat dia. Kenapa? Aku tengah marah dia. Kau tahu aku bengang gila bila tengok dia orang tu rapat semacam. Bat, taklid ni bukan perkara main-main tau. Takut makan diri kau nanti. Aku cuma tak percaya yang dia orang tu tak ada apa-apa dan tak buat apa-apa di belakang aku. Kau dah gila ke apa? Sah. Dia memang dah gila. Ya, aku tak sangka Bab boleh buat macam tu kat kau. Berani dia main dengan talak. Memang, Riz. Lepas tu dia tuduh aku macam-macam. Kau tahu sebab apa dia boleh jadi macam tu? Aku cuma nak pastikan yang dia orang tu tak ada apa-apa hubungan dan Yasmin tak curang belakang aku. Jadi ini cara kau ugut dia. Bat, kau tak risau ke kalau jatuh talak tu nanti? Kau sedar tak yang kau tak boleh tarik balik talak tu? Apa aku nak risau? Aku berada di pihak yang benar. Itu kata kau. Bagi Yasmin, kau tahu apa yang dia nak? Aku cuma nak dia percayakan aku je. Aku tak pernah curang dengan dia. Tapi itulah yang susah sangat dia nak bagi. Kepercayaan. Aku rasa sebab kita terlalu rapat sangat kot. Riz, kita dari kecil lagi rapat kan? Sekampung. Takkan tu pun dia tak faham. Seorang suami tak boleh lari dari perasaan cemburu. Tambah-tambah lagi kalau isteri dia berkawan dengan lelaki lain. Dulu tak pun macam ni. Aku rasa ada baiknya kau fikirkan jalan yang terbaik untuk hubungan rumah tangga kau. Aku tak boleh campur. This is for you. I rasa bersalah sangat pasal semalam, so I gantikan. Oh, pasal baju. It's okay, I dah cuci dah pun. Alam, tak apa, I belikan ikhlas ni. You anggap je macam gift daripada I. Tak apa Rina, it's okay. Tak payah susah. Are you okay? Yes, I'm okay. I tengok muka you macam stres je. Ada masalah ke? Personal ke? Pasal kerja? Tak ada apa-apa. I okay je. Are you sure? No, if you need someone to share, I'm a good listener. I dah kahwin. So, kalau dah kahwin tak boleh berkawan? Bukanlah. Maksud I... Tak, actually status tu tak penting lah, Badrul. Yes, memanglah penting. Tapi semua orang berkawan kan? Your wife. Takkanlah tak ada kawan lelaki kan?
Macam je aku tengok Rina tu layan kau. Siap lak-lak mulut lagi. Asal aku jealous Gila tak jealous? Engkau tu laki orang, aku ni single. Sampai sekarang tak ada calon. Patutlah. Aku rasa kau ni kena upkan sikit kau punya usaha lah. Ini bukan masalah usaha. Ini soal hati. Aku rasa pasal soal hati itulah sampai sekarang kau tak dapat jodoh kau, Rin. Lagak kau ya? Siap kau. Hello? Ya, sayang. Sampai dah? Bang, Min kat Melbourne lagi ni. Ha? Bukan balik malam ni? Ada masalah teknikal bang, flight delay. Esok petang ni baru balik. Esok? Min, van dah sampai. Jom. Okey, kejap. Siapa tu? Mukris. Mukris? Tak habis-habisnya Mukris. Kapal yang rosak ke korang yang rosak ni? Bang, Hello? You free tak malam ni? Free? I ingat nak jumpa you lah. Boleh? Tapi kena datang ambil I. Okey. Okey. Kadang-kadang I rasa I ni macam bermadu lah. Okey. Dah stop. I tak nak you cerita pasal ni lagi. Kita tukar topik, okey? I tak tahu sampai bila nak kena hadap semua ni. Bini I tu macam tak faham bahasa tu. But I cakap stop it kan? Apa kata kalau kita pergi somewhere yang boleh release tension you? Kita pergi enjoy ke? Karaoke ke? Oh, come on, Bud. Bukan je selalu pun. Jomlah. Okay, fine. Kalau you tak nak, kita duduk sini. You tengok muka I tengok muka you. Fikirkan apa yang wife you tengah buat. Entah enjoy dengan siapa, entah... Sorry to say, sebab luar negara kan? Entah tidur dengan siapa. But I'm so sorry. I bukan nak hasut you, but... Tapi lelaki sebaik you ni, perlu dia appreciate. I tak nak tengok muka you sedih macam ni. I kan ada. I teman you, ya? Jom. Kalau salah seorang daripada kita tidur dengan orang lain, maka dengan sendirinya jatuh talak. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Terlambat juga
kembali dan untuk menanti kesempatan kedua yang takkan. Aduh, bestnya dapat duduk. Min, aku rasa kan kita dah tak boleh rapat macam ni lagi. Kau cakap apa ni? Tak ni untuk hubungan baik engkau dengan Bat. Riz, selama ni aku tak pernah anggap kita ni lebih dari kawan. Kau dengan aku ni adik-beradik. Friendship kita ni bukan satu masalah. Aku faham. Tapi adik-beradik pun kadang kena berkorban kan? Chris? Min, kalau kita dah tak rapat lagi macam ni, aku nak kau tahu yang aku akan ada sentiasa untuk kau. Okey. Kita tetap kawan kan? Ya, selamanya. Weh, nak tahu tak? Budak perempuan sebelah rumah yang aku duk aim tu, bapak dia cakap, kalau aku nak masuk Meminang, aku kena bayar down payment 10,000, bai. Dah macam bayar kereta dah. Weh, dengar tak? Kau bayar je lah. Kau ni sakit ke apa? Ni mesti kau fikir pasal Yasmin kan? Itulah kau. Tak syarat talak lagi. Aku tak tahulah nak cakap macam mana. Kau dah letak syarat talak pada dia. Dia takkan langgar lah. Ya, tak payah pening-pening. Rasaku kamu ada di setiap sedih juga senangku. Rasanya kamu sudah menjadi bintang. Min, kalau kita dah tak rapat lagi macam ni, aku nak kau tahu yang aku akan ada sentiasa untuk kau. Masih kurang rasaku mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik. Kau dah letak syarat talak pada dia. Dia takkan langgar lah. Masih kurangkah aku menyayangi hatimu? Mahu aku mengganti setiap sukarmu dengan tenang. Min, minta maaf. Memang flight delay, bang. Min tak boleh nak buat apa-apa. Tadi pun Min balik, Min naik taksi. Bukan dengan Mukris. Bang, Min minta maaf sangat-sangat. Mencintai hatimu, ingin aku jadi terbaik bagimu. Apa yang berlaku malam tu memang sepatutnya tak berlaku. Tapi kan kita sama-sama. Nina, seriously, I cakap dengan you, I dah tak ingat apa yang berlaku, I tak sedar. Dan I harap you faham. Nina, okay. Please, please. I nak you faham. And definitely dia tak akan berlaku lagi. Okay? Oh. Alright. Faham. Tapi kita still kawan kan? Okay. Dengan satu syarat, I tak nak siapa-siapa pun tahu pasal ni. Ni antara kita berdua je. Macam tu? Macam serius je. Tak ada apa. Tak kerja. Kau dengan Rina dah apa-apa
Kau ni dah kenapa? Aku dah cakap tak ada apa-apa. Kau jangan, kau tu lelaki orang. Beringat sikit. Kau tahulah aku ni lelaki orang, tak payah nak sebut banyak-banyak kali. Ingat syarat talak kau tu. Jangan sampai terlanjur. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Min! Ya Allah. Wah, rindunya. Min pun rindu sangat dapat jumpa Mak. Mat mana? Tak ikut sekali balik? Tak datang. Dah lama tak jemput mak tau. Tak apalah, Min kan ada. Boleh manja-manja dengan Mak. Tapi Bat pun anak mak juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak B, Mak B. Kak Min ada sini. Ya, apa? Kau baik. Mak B ni Mak ada kirimkan kuih untuk Mak B. Oh ya, terima kasih. Kak Min, Abang Mukis pun ada sini. Dia tak bagi tahu Kak Min ke balik sini? Ada sini? Dia baru balik semalam. Dia tak bagi tahu Kak Min ke? Terlupa kot, masing-masing sibuk. Oh, tak apa. Nanti Mimi bagi tahu dia. Balik dulu Mak B. Kak Min. Bye. Yalah, bye. Min nak makan apa? Yang mak masakkan. Min nak makan lauk favourite. Boleh. Masak sekarang juga. Sedap betul, Mak. Dah lama tak rasa asam pedas Mak ni. Kalau sedap, tambah lagi. Makan puas-puas. Min dah berisi ke? Belum lagi, Mak. Dah 3 tahun kahwin. Takkan Bat tak bising? Memang dia bising, Mak. Tapi macam mana Min nak jadi pramugari macam tu? Kan aku kerja, kan? Kalau dah ada anak nanti, takkan nak jadi pramugari juga. Lagipun nanti mak takut kalau lama-lama susah kan tak? Min tahu. Tak elok kan mengandung masa usia dah lanjut. Min faham. Tahu pun. Lagipun, mak ni bukan lelaki muda lagi. Jadi, mak nak juga tengok cucu mak sebelum mak tutup mata nanti. Kenapa cakap macam tu? Tak apalah, Min. Min fikirkanlah masa depan Min juga. Kata sedap, tambah. Tak pinggan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimi bagi tahu kau baru sampai. Itulah. Bila nak bagi tahu orang dia balik kampung. Yelah, tak nak mengacau kau. Kata kawan lagi kan. Mengacau apanya? Bulan depan, aku dengan Mimi tunang. Serius? Tahniah. Lah patutlah muka berseri-seri. Yelah, dah sampai masa aku nak fikirkan masa depan aku. Itulah. Aku doakan yang terbaik untuk kau. Aku pun doakan kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Min dah buat keputusan sebenarnya ni. Keputusan apa ni? Min tak nak fly dah. Min nak jadi ground staff. Dah tibalah masanya untuk Min fokuskan pada abang. Jaga makan minum abang. Pakaian abang, kan? Kenapa tiba-tiba je ni? Min nak kita bahagia, bang. Rumah tangga kita kekal macam abang harapkan. Betul ke ni, Min? Ya, Min nak berubah. Demi rumah tangga kita dan untuk abang.
sini. Sarapan bang? Kalau tak sedap jangan marah. Hai. Mestilah sedap sayang oi. Nama pun dari tangan isteri. Bau pun dah sedap ni. Min rasa happy sangat bang. Dah dekat sebulan dah Min kerja ground staff kan? Boleh buat macam-macam tu abang. Abang pun sebenarnya sangat happy. Min sanggup berubah, buat keputusan dan berkorban untuk abang. Min harap lepas ni kita jangan gaduh-gaduh lagi tau. InsyaAllah. Min nak jadi isteri yang solehah. Isteri yang dengar cakap abang. Abang jangan risau. Syarat yang abang letak tu takkan ke mana pun. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Bang? Terlambat ku kembali dan untuk menanti kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada. Terlambat ku Kenapa ni? Menung sana, menung sini. Tak ada apalah. Bini dah tak fly pun tak percaya lagi ke? Bukan masalah tu lah. Dia ada best friend baru pula. Tak ada kena-mengena bini aku lah. Pening lah aku tengok kau ni. Bos suruh semak, lepas tu bagi balik kat dia. Rina. Hello sayang. Hai abang. Abang buat apa tu? Sayang, abang baru nak keluar lunch. Sayang kat mana? Min pun baru keluar office ni nak makan juga. Abang lunch kat mana hari ni? Abang rasanya makan dekat area sini je kot Min sebab abang banyak kerja lah dekat office. Okey, jadi Min jumpa abang kat rumah je lah. Okey sayang. Bye. Take care. Bye sayang. Kenapa tak makan ni? Tak sihat ke? I risaulah. I asyik fikir pasal benda yang sama je. Fikir pasal apa? I takut kalau Yasmin tahu pasal rahsia kita. Maksudnya? I tak nak isteri I tahu apa yang telah berlaku antara kita berdua. I tak nak siapa-siapa pun tahu. Selama ni ada ke orang tahu pasal tu? So, tak payahlah risau. Korang makan tak tunggu aku. Min. Surprise. Sayang. Min buat apa kat sini? Saja nak lunch kan abang, nak surprise kan abang. Okeylah kebetulan jom. Boleh. Jangan segan. Min, ni Rina. Bakal isteri I. Hai, apa khabar? Boleh malu-malu tapi mau. Comel lah korang ni. Tengok tu, dia kata kita comel. Sweet. Suap. Suap lah. Pandai cari isteri. Terbaik kan? Tak makan apa? Yalah.
Ada apa-apa je. Sejak Min tak fly ni, Min rasa seronok sangat, Mak. Tidur pun teratur. Badan pun semakin sihat. Alhamdulillah, Min. Mak ni pun tumpang gembira juga dengar. Yelah, senang nanti kalau Min nak balik kampung tengok-tengok Mak kan? Boleh, Mak. InsyaAllah. Ni, bila Min nak balik? Minggu ni ke? Minggu ni tak boleh. Minggu depan mungkin bolehlah kot, Mak. Yalah, Mak faham. Seorang isteri tu kena lebihkan suami daripada ibunya sendiri. Mak, janganlah cakap macam tu. Bukannya Min macam tak balik langsung. Jangan risau, Mak memang faham. Memang itu tanggungjawab Min. Ni Mak pun dah lama tak dengar suara Bat. Bat ada kat situ kan? Bat dia jumpa kawan dia, Aril. Tak apa, nanti kirim salam Mak pada Bat InsyaAllah, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You nak apa jumpa Iman malam ni? I mengandung. Mengandung? Dan apa kaitannya I? Anak you, Bat. No. I tak percaya. I nak you gugurkan. No. No. You kena bertanggungjawab. I tak kira. I nak you settlekan sendiri. Ini masalah you, bukan masalah I. What you mean settle? Gugur? Okey. I tak kisah apa pun you nak suruh buat. Tapi you kena ada dengan I. You gila ke apa? You nak ajak I teman you pergi buat benda ni? I ni suami orang tau. Kalau orang tahu macam mana? Tapi ni anak you. Ni anak kita. Tolonglah. Apa pun alasan you, I tetap tak percaya. Kalau betul sekalipun you mengandung, ini anak you, bukan anak I. Congratulations. Thanks, Min. Sorry lah aku tak dapat datang majlis tunang kau bulan lepas. Tak apa, tak ada hal lah. Mimi ada kat KL. Dia ada interview. Oh, iya ke? Datang rumah aku malam ni. Makan malam kat sini. Tak apa, Min. Susahkan kau je. Apa yang susah sangat? Aku nak masak special ni untuk korang. Lipat okey ke? Aku risau nanti kan kau pula yang kena marah. But okey. Lagipun kita dah lama tak jumpa kan? Aku tak nak nanti dia fikir yang bukan-bukan. Aku jumpa kau pun depan dia, betul tak? Lagipun Mimi kat sini kan? Aku nak jumpa sangat dia lah. Ya Allah, kau ni datang je lah, okey? Jangan lupa malam ni.
Awak dah ajak baru awak nak bagi tahu saya. Abang, Min dah lama sangat tak jumpa Mukris. Abang ingat Min ni dah betul-betul berubah tak? Abang, Min... Awak dah tahu saya tak suka, tapi awak buat juga kan? Mukris dengan Min kawan baik dari kecil, bang. Itu je alasan awak daripada dulu. Kawan daripada kecil sampailah sekarang. Bukan alasan, bang. Min nak abang percayakan Min macam mana Min percayakan abang. Tu je. Suka hati awak lah nak buat apa pun. Saya nak keluar, saya tak ada mood. Bang, Min dah masak dah ni. Selamat datang. Silakan. Dah rasa macam dalam flight. Dah biasalah. Hai Min. Lama tak jumpa. Bang, ni tunang Mukris Mimi. Tunang? Tunang aku. Abang mesti tak ingat kan? Masa kita kahwin dulu kan Mimi lah pengapit Min. Abang tak ingat Mimi. Dulu kan Mimi belum bertudung kat Min. Alah. Mungkin saya terlupa. Tak apalah Abang Bat. Sekarang ni yang penting Abang Bat dah tahu Mimi dengan Abang Mukris dah tunang. Min nak kena sediakan kat atas meja tu dulu. Tunggu Mimi nak ikut. Jom. Memang awak tu ringan tangan. Tanya. Bila majlis? InsyaAllah hujung tahun ni. Selama ni aku ingatkan Yasmin ada hubungan dengan aku. Kita orang Lina macam adik-beradik tu. tapi Min tak pernah cerita kat aku pasal Mimi. Atau kau yang tak pernah nak dengar? Aku minta maaf lah. Sedapnya kami masak asam pedas macam Abi punya. Mana nak tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Balik kampung nanti Mimi nak suruh Mak Bia ajarkan Mimi lah masak macam Kak Min. Betul. Nanti senanglah Mukris nanti bila dah kahwin. Kalau isteri yang masak, siapa yang tak suka kan? Cewa. Ni untuk Kak Min. Kita orang beli untuk kau. Untuk Kak Min lah supaya Kak Min tambah cantik. Terima kasih. Ni Mimi, kirim salam dekat Mak Bi. Beritahu Mak Bi nanti bila akak ada masa, akak balik. Dah lewat dah ni. Tuang gerak lu. Nanti kalau ada masa, datang lagi. InsyaAllah. Okey. Cantiklah isteri abang pakai tudung. Sebenarnya kan bang, Min rasa macam Min nak berhijab. Alhamdulillah, Min. Abang seronok sangat kalau Min dapat berubah untuk abang. Untuk kebaikan kita juga kan? Min, esok kita keluar nak tak? Pergi mana? Kita keluar, pergi dating macam dulu-dulu. Best? Masih kurang rasaku mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Masih kurangkah aku menyayangi hatimu. Mahu aku. Terima kasih bang. Untuk apa? Sebab bagi Min rasa nikmat kebahagiaan dengan abang. Min harap sangat kita boleh macam ni sampai bila-bila. Abang bersama. Jadi terbaik bagimu dengan tenang.
lunch? Lunch apa nak tak? I teringatlah makan mi udang. Semua orang cakap sedap. Itu mana I Tak apalah, Syakir. Nanti ajak Aril je. Apa masalah you Lately ni you layan I teruk sangat tau. Rina, I sebenarnya okeylah. I nak setia pada isteri I. Setia? Sekarang baru nak setia? Why? You takkan faham. I tak faham. Bat, bos bagi meeting. Jom. Sorry lambat. Jam sangat tadi. Oh, tak apa. You bila pakai tudung cantiknya. Terima kasih. Baru je. Baru sangat-sangat. So, kenapa ajak saya jumpa ni? Saja nak berkawan. Berkawan dengan saya? No, I mean you isteri Badrul kan? Badrul kan kawan I. Why not kita berkawan? Bat tahu ke kita nak jumpa ni? No, Bat tak tahu pun. Tapi kenapa nak kena bagi tahu Bat? Kita boleh girl talk kan? Saya pun macam tak ada kawan perempuan sangat. Ya, okey. Tak ada kawan perempuan? Ya. Saya pernah ada kawan baik, lelaki. Then, what happened? Kami dah tak boleh rapat dah. Sebab Bat tak berapa suka saya rapat dengan lelaki lain. Yeah, he's quite jealous. Oh, I see. Minum, bang. Oh, thank you. Lama dah rasanya tak minum air isteri abang buat. Tengah hari tadi Min makan dengan kawan abang. Kawan abang? Siapa? Rina. Rina budak satu ofis dengan abang tu? Macam mana boleh jumpa? Dia ada nama telefon Min ke? Min ingatkan apa yang bagi nombor? Bukan Aril kot. Apa dia nak sampai kena jumpa? Dia kata dia nak berkawan dengan Min. Min pun tak kisahlah kan. Sebab at least ada juga kawan berbual. Abang tak suka ke? Tak ada. Okey je. Itulah seronok juga berbual dengan dia. Baik orang. Pertama kali jumpa, dia terus minta Min jadi best friend dia. Best friend? Yelah, best friend perempuan ni kan, abang tak adalah fikir bukan-bukan. You boleh elok tak? Apa? I nak ajak you pergi tengok wayang. Pergi makan dulu, lepas tu kita tengok wayang. Oh, bestnya. Tapi I banyak kerja lah. Daripada keluar dengan you, banyak buat kerja I. Ada apa-apa lagi? Kalau aku je tak nak. Kalau Bat laju je. Memanglah. I suka Bat. Bat tu lelaki orang, I ni single. Kalau I cakap I suka Bat, husband orang ni nak buat apa? Bil, kau ada bagi nama Yasmin kat Rina tak? Mana ada. Kau suruh simpan untuk emergency je kan? Bang? Min
ada sesuatu nak cakap dengan abang. Pasal apa? Min dah bersedia nak ada anak. Min, Abang rasa lain kali je lah kita cakap pasal benda ni. Tapi bukan abang ke anak-anak? Itu dulu, Min. Bang, bukan ke dari awal lagi abang yang anak-anak? Tak apalah, Min. Lain kali je lah kita cakap Bang, pasal benda ni. Min tak faham. Kenapa tiba-tiba abang tak nak anak pula? Abang belum bersedia, Min. Rasanya kamu sudah menjadi bintang terang hidupku. Are you okay? Ada masalah ke? Masalah rumah tangga? Ceritalah dekat I. Mana tahu I boleh tolong? But dulu dia selalu desak I nak anak. Tapi bila I dah bersedia, dia tak nak pula. You tahu ke kenapa dia tiba-tiba tukar fikiran? Aku belum bersedia lah, Ril. Kau ni macam lalang tau tak? Dulu kau tuduh bini kau tak nak bagi kau anak. Sekarang bila dia nak bagi, kau yang tak nak. Aku tak boleh, Ril. Kenapa pula? Mungkin but ada something yang tak boleh share dengan you. I tak tahulah. I perasan you banyak berubah. You dah pakai tudung, you dah tinggal kerja lama you kan. Dan you dah fokus dengan dia. Yes. Memang I dah berkorban semuanya untuk dia. Dan dia langsung tak appreciate you. Apa lagi yang tak cukup? Semuanya dah cukup. Tapi aku tak sanggup lah, Ril. Tak sanggup? Dengan bini sendiri? Bukan macam tu, Ril. Habis tu, takkan kau nak anak dengan perempuan lain kot? Mungkin dia ingat I tak reti jaga anak dia. Yang I akan menyusahkan dia nanti. I tak nak you fikir bukan, okey? Apa yang you kena buat sekarang ni, you bincang elok-elok dengan Mat dan settle elok-elok. Rina, sekarang ni I rasa macam I tak layak langsung nak jadi ibu pada anak-anak dia tahu. Min, abang bukan tak nak ada anak langsung dengan Min. Cuma abang minta Min bersabar je sikit. Okey, tapi sampai bila, bang? Sampai abang dah betul-betul bersedia untuk pikul tanggungjawab sebagai seorang ayah. Bukan ke selama ni abang yang nak anak? Abang tahu, Min. Tapi kadang-kadang abang fikir takut abang tak mampu. Selagi kita tak cuba, macam mana kita nak tahu kita mampu ke tak? Betul lah kata Rina. Abang memang tak pernah hargai pengorbanan Min selama ni. Abang nak ikut cara abang je. Ni dah kenapa tiba-tiba cakap pasal Rina ni? Apa lagi dia cakap pasal abang ni? Yang awak ni pun satu hal. Rapat sangat dengan Rina ni kenapa? Min memang tak boleh ada kawan ke, bang? Dulu masa Min rapat dengan Mukris, abang marah. Sekarang ni Min rapat dengan Rina, perempuan, abang nak marah juga. Abang ni kenapa sebenarnya? Rina, apa motif you? Cakaplah. Sakitlah. What? Motif apa yang tak faham? Apa tujuan you pergi jumpa Yasmin dan kononnya nak jadi best friend dia? Oh, pasal Yasmin. No, I cuma rasa your wife tu need friends. So, I come lah. You jangan nak udut I. Jangan nak cari pasal I. Warning you. Oh my God.
You dah terukut ke? Jangan nak main-main dengan I. Ke you takut? Your wife tahu yang kita pernah main-main. Kalau siapa-siapa tahu pasal rahsia kita, nahas you. Jatuh talak? Bila masa? Masih Yasmin kat Melbourne. 3 bulan lepas. Astaghfirullahalazim. Kau biar betul baru sekarang kau nak beritahu aku. Aku tak tahu macam mana aku nak cakap. Sumpah aku menyesal. Memang aku salah. Sanggup kau hidup dalam dosa dengan Yasmin? Jatuh talak tu dah lama dah. 3 bulan dah. Kalau ikutkan Yasmin tu dah beda dah pun. Tapi aku tak nak hilang dia, Ril. Aku tak sanggup. Tapi ni libatkan hukum agama. Engkau tak boleh main-main, Bat. Kau kena terus terang dengan dia. Kau naya isteri kau tak kasihan kat dia ke? Dia berhak tahu yang dia tu bekas isteri kau. Bekas isteri? Kau tak sedar lagi ke? Kalau kau sayang dia, kau jujur dengan dia. Ril, serius aku tak sampai hati nak beritahu Ril. Dah tu, nak tunggukan Toy. Engkau kena bagi tahu sendiri. Make sure jangan lambat. Min. Kenapa ni? Abang ada sesuatu nak beritahu Kak Min. Abang harap Min faham, Min. Apa dia? Min, abang tahu selama ni abang dah banyak sangat buat salah dengan Min. Buat Min kecil hati pasal Mukris, pasal anak. Tak apalah bang. Mina tak nak ingat dah semua tu. Min, abang nak minta maaf dengan Min. Abang tahu abang ni seorang suami yang tak sempurna. Min pun tak sempurna juga, bang. Min dah terlalu sempurna untuk abang. Min, abang nak minta maaf dengan Min. Abang sebenarnya abang terlalu sayangkan Min. Abang akan sayang Min sampai bila-bila dan abang tak nak hilang Min. Min pun sayang abang. Yes. What? Huh? You tahu tak disebabkan you, rumah tangga Yasmin dengan Bat hancur. Apa yang cakap ni? Tak faham lah apa benda ni. Tak payahlah pura-pura, I dah tahu dah. Apa yang you tahu? Bat letak syarat pada Yasmin. Syarat apa? Kalau salah seorang daripada diorang tidur dengan orang lain, maka jatuh talak. Disebabkan you, Bat dah jatuh talak dia sendiri. Dan sampai sekarang Yasmin tak tahu apa-apa pun. You suka lah kan? No. Memang ni yang you nak. Sebab tu you beria sangat nak kawan dengan dia kan? I tak tahu langsung pasal talak ni. Sekarang you tahu. Yasmin tak tahu apa-apa pun. You tak kasihan kat dia. Habis tu kita nak buat apa?
Kita? You yang patut fikir. Kenapalah awak tak bagi tahu awak nak datang? Boleh saya masak ke apa ke? Duduklah. Okay. Thank you. Bat mana? Bat, dia pergi beli breakfast kejap. Oh. Actually, I ada benda nak bagi tahu you. Okay. I rasa I tahu kenapa Bat tak nak ada anak dengan you. Apa maksud you ni? Min, I'm so sorry, Min. I baru tahu pasal syarat talak you. I'm pregnant. 3 months. Anak Bat. Sorry. Min, I'm so sorry, Min. Min, I tak ada... Tolong! Keluar! Min, I tak ada niat... Tolong keluar! Sayang, jom makan ni, sayang. Sayang? Sayang? Min? Min nak ke mana ni? Sampai bila abang nak tipu Min? Tipu apa ni, Min? Min dah tahu semua dia, bang. Kenapa abang buat Min macam ni? Selama ni Min percayakan abang. Tapi abang sebenarnya yang jahat. Apa Min cakap ni abang tak faham? Abang langgar syarat taklik abang sendiri. Min, abang bukan tak nak bagi tahu Min. Tapi apa, bang? Apa? Abang tak sampai hati nak bagi tahu Min. Abang takut Min tak boleh terima. Abang yang letak syarat talak tu. Dan sekarang talak tu dah jatuh. Sebab abang sendiri. Min dengar dulu apa abang cakap. Abang tak sengaja, Min. Abang menyesal semua tu. Kenapa nak menyesal? Benda dah jadi. Min, abang merayu pada Min. Abang sanggup buat apa saja untuk betulkan keadaan ini. Betulkan keadaan? Rina dah 3 bulan mengandung. Anak abang. Patutlah abang tak nak anak dengan Min. Sampai nanti, abang. Terlambat ku sadari kau teramat Min, abang nak rujuk balik dengan Min. Tak rujuk apanya, bang? Dia dah habislah. Min, tolonglah Min. Kita nikah balik. Jangan tinggalkan abang, Min. Min tak boleh. Min bukan isteri abang lagi. Min. 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 Pernah ada. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Terlambat ku kembali. Ya Allah, Min. Min, kenapa ni? Min? Kenapa ni?
Cuba Min selesaikan masalah ni elok-elok. Tak ada apa yang nak diselesaikan, Mak. Tapi sampai bila Min nak lari? Esok-esok nanti Min akan berhadapan juga dengan dia. Min tak boleh sekarang, Mak. Habis sampai bila? Sampai Min sedia pergi ke mahkamah. Kenapa Min tak nak bagi peluang lagi dengan Bat ke? Peluang? Buat Min macam ni, Min nak bagi dia peluang lagi, Mak. Dia tak percayakan Min. Tapi rupanya dia yang tak boleh dipercayai, Mak. Min, ini ujian, Min. Min kena banyak bersabar. Dan ingat Allah. Mak ada kat sini dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kau buat apa kat sini? Min, Mak yang telefon Mukris supaya dia tengokkan Min. Tak apalah. Lagipun Min kan selesa luahkan dengan Mukris. Aku tak nak tengok kau macam ni. Kau kena tabah. Aku tak faham apa salah aku sebenarnya ni. Kau tak salah apa-apa. Ini semua ujian untuk kau. Kenapa aku? Allah memilih hamba-hambanya yang mampu untuk menghadapi ujian yang besar macam ni. Aku tak kuat. Tapi Allah tahu kau mampu. Apa nak jadi dengan aku lepas ni? Aku harap lepas ni kau pergi pejabat agama dan rujuk kes kau dengan ustaz. Daripada apa yang Puan ceritakan, bila berlakunya lafaz ta'liq, maka talak berlaku bila dilanggarkan perjanjian ataupun syaratnya. Edah saya? Edah ni bermula dari berlakunya talak tadi sehinggalah 3 bulan Qamariah ataupun lebih tepat 3 kali suci. Adakah berlaku pada Puan 3 kali suci? Ini bermakna tidak boleh berlaku rujuk dalam lafaz. Ini berarti Puan kena nikah semula dengan dia. Dalam hal ini, Puan kena lapor kepada Mahkamah Syariah. Kerana itu di bidang kuasa dia. Mahkamah Syariah lah yang akan menentukan kedudukan perceraian Puan. Dah berapa lama kau tak pergi kerja? Kau tak takut kena buang? Tak tahulah, Rin. Kepala otak aku ni kusut sangat. Tak payahlah aku suruh lama-lama. Pergi selesaikan masalah kau dengan Rina tu. Masalahnya perempuan tu tipu aku, Rin. Kau yang cari masalah. Aku tahu. Tapi, Rin, aku tak boleh hidup lah tanpa isteri aku. Aku sayang sangat kat isteri aku, Rin. Kau cari dia, kahwin balik. Betulkan keadaan. Aku dah tak larat nak call dia. Dah berapa kali. Dia tak jawab phone, Rin. Kau cari pun tak betul. Macam mana nak jumpa? Macam mana lagi nak cari dia? Aku sampai dah pergi office dia, tanya staf-staf yang lain. Semua tak tahu. Call dah beratus kali tau. Itulah kau. Cuba tanya Mukris. Mesti dia tahu. Mukris, kenapa kau cari aku? Mesti sebab Yasmin kan? Tak puas aku cari dia, Mukris. Aku tak tahu dia dekat mana. Aku pergi tempat kerja, semua tak ada. Yasmin dah berhenti kerja. Dia kena fikirkan arah masa depan dia. Kau tahu dia dekat mana sekarang? Kau kena beri dia ruang dan masa, bukan tambah lagi kekusutan dia. Mukris, aku tak ada niat langsung nak tambah kekusutan dia.
Aku tak boleh hidup tanpa dia. Aku rindukan dia. Aku perlukan dia. Aku tahu kau perlukan Yasmin. Tapi kau rasa Yasmin masih perlukan kau ke? Aku sanggup buat apa saja untuk dapatkan dia balik dalam hidup aku. Tolonglah. Kau tahu dia dekat mana sekarang? Tempat yang paling jarang kau nak balik. Kau ada alamat dia kan? Cari dia. Kalau tak jumpa, guna GPS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak. Saya minta maaf dengan Mak. Sebelum ni saya terlalu pentingkan diri saya sendiri. Saya tak balik jenguk Mak. Badrul, Pak tak salah apa pun dengan Mak. Saya malu dengan Mak. Saya banyak buat dosa, Mak. Bad sepatutnya malu. Sebab perkara ni berat. Lagipun talak tu bukan perkara main-main tau. Boleh makan diri sendiri. Ampunkan saya, Mak. Bad sepatutnya minta ampun pada Allah, pada Yasmin, bukan pada Mak. Mak, saya menyesal sangat. Saya nak minta tolong dengan Mak. Mak, tolonglah pujuk Yasmin supaya kembali pada saya, Mak. Saya tak boleh hidup tanpa dia, Mak. Mak tak boleh campur hal tu. Ini hal kamu, rumah tangga kamu berdua. Kamu tanyalah dengan Yasmin sendiri. Min, maafkan abang ni. Kenapa abang cari Min lagi? Abang nak nikah balik dengan Min. Min, bagilah peluang pada abang untuk betulkan segala kesilapan yang telah abang lakukan selama ini. Bukan semudah tu, bang. Jangan buat abang macam ni, Min. Tolong, Min. Rina kan ada. Rina bukan pilihan abang, Min. Min tak nak dah abang dalam hidup Min. Min, tolonglah, Min. Abang merayu pada Min. Jangan buat abang macam ni. Abang dah lupa. Abang yang buat Min dulu. Min. Min. Kau ni memang perempuan tak guna, tahu tak? Kau nak apa lagi asal kau datang rumah aku ni? I datang nak minta maaf dekat you. I terpaksa bagi tahu Yasmin. Apa hak kau nak masuk campur dalam urusan rumah tanggaku? Kau ni siapa? You cakap pasal hak. You sedar tak Yasmin berhak tahu. Kau tak payah nak tunjuk baik lah. Kau punya pasal lah rumah tanggaku ni rosak. Hancur, berkecai, kau tahu tak? Yes. Sebab I. Dan pada mulanya, kalau you nak tahu, I jumpa Yasmin sebab I nak sakitkan dia. Sebab you gunakan I, Bat. Tapi I tak sempati, Bat. Yasmin tu baik. Kau tak payah nak tunjuk baik lah. Kenapa kau tak gugurkan kandungan ni? Kenapa kau tipu aku? I tak sanggup, Bat. No. Habis tu, kau nak biar. Kau nak biarkan kandungan ni. Kalau dia lahir, macam mana nak jawab? Ha? Mana nak sorok muka ni? Yalah, ayah seorang malu. You tak payah tahu pun. Cakap memang senang. Bila anak dia dah besar, kau ingat dia tak cari ke siapa bapa dia? Kau ingat boleh habis kat situ je? I takkan izinkan dia tahu siapa bapa dia. Aku tak kisahlah. Apa-apa pun alasan kau. Kalau kau betul-betul tanggungjawab, kalau kau kesian kat Yasmin, aku nak kau gugurkan kandungan ini secepat mungkin.
Maafkan I, Min. I tahu I bersalah. Sebabkan I, you dengan Bat dah bercerai. I akan gugurkan anak ni. Dan I harap dengan cara I ni, I dapat betulkan hubungan you dengan Bat. Kenapa sebelum ni kau tak nak gugurkan kandungan ni? Kau ni tak habis-habis menyusahkan aku, tahu tak? Okeylah, Bat. Yes, I dah berdosa terlanjur dengan you. Tapi you ingat I apa? I tak sanggup nak bunuh baby ni. Baby ni darah daging I. Kau baru sekarang ni nak cakap pasal dosa? Sebelum ni tak fikir you gunakan I untuk puaskan nafsu you dan sekarang ni nak libatkan I dalam masalah you ni? Sekarang baru nak cakap lah. Kenapa masa kejadian tu you tak tolak I? Kau jangan cakap banyak. Sekarang ni aku dah bawa kau sampai ke klinik. Aku nak kau masuk dan gugurkan kandungan ni secepat mungkin. Aku nak patah balik pada isteri aku. Faham? Jangan gugurkan baby tu. Apa yang abang buat ni? Baby tu tak berdosa. Yang berdosanya korang berdua. Min dengar dulu apa abang cakap ni. Anak ni, anak luar nikah. Abang sepatutnya ada anak dengan Min. Abang melayu pada Min. Abang nak balik pada Min. Abang tak boleh hidup tanpa Min. Dengan satu syarat. Abang nikah dulu dengan Rina. Secara sah. Abang tak cintakan dia, Min. Cinta tu kemudian. Yang penting sekarang, abang bertanggungjawab atas kandungan dalam perut dia tu. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Terlambat ku kembali dan tu menanti kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada. Baru ku teringat kau hembuskan angin saat ku bernafas, siramkan air saat aku dalam kekeringan, namun tak pernah ku hiraukan semuanya. Hingga kini pun kau tiada. Terlambat ku sadari kau teramat Min. Min, tunggu sekejap, Min. Min, abang dah tunaikan apa yang Min suruh. Sekarang ni abang nak tuntut janji Min pada abang. Min, kita pergi ke mahkamah dan kita settle dia elok. Abang nak Min jadi isteri abang yang sah. Buat kali kedua. Abang janji, abang akan sayang, akan jaga Min dan akan bahagiakan Min sehingga hujung nyawa abang. Abang kena terima, abang. Mungkin jodoh kita sampai sini je. Abang jaga Rina. Abang sayang dia macam mana abang pernah sayang Min dulu. Min, tolonglah Min. Abang perlukan Min dalam hidup abang. Tolonglah Min. Ini hidup baru abang. Abang jaga anak isteri abang elok-elok. Min just nak minta abang halalkan makan minum Min. Ampunkan segala dosa Min sepanjang Min jadi isteri abang. Assalamualaikum. Min. Kejujuran dan kesetiaan itu perlu dalam sebuah hubungan. Tapi tak ada apa yang dapat menjaminkan kebahagiaan. Hanya ruang dan waktu dapat menentukan sejauh mana hati kita redha dengan ketentuannya.
Masih kurangkah aku